pengajian kita. Pengajian kita Ma'taun Badrin seperti biasa pada hari Isnin sambungan pada membicarakan tentang bab muamalah, bab jual beli. Baik, siapa yang di kitab tu tengok pada muka sambungannya pada muka. Kitab saya muka 94. Kalau kitab tuan tu minta sama ataupun 93 antara dua tu lah. Dia lari sikit je dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiganya, ketiga daripada 5 syarat, 5 syarat bagi maqul alaih. Apa maqul alaih? Seperti mana yang sudah kita maklum sebelum ni, rukun jual beli, antaranya maqul alaih. Jadi setiap rukun jual beli itu ada syarat-syaratnya. Semua rukun jual beli ada berapa? Untuk ulang balik, panggil balik, ada 3 rukun yang ijma' dan 6 rukun yang tafsil. 3 rukun yang ijma' dan 6 rukun yang tafsil. 3 rukun ijma' apa? Yang pertama sirah, yang kedua aqid, yang ketiga maqul alaih. 3 tu. Dalam 3 tu dia bagi 2. Sirah ada 2, ijab dan qabul. Aqid kena kepada bai' dan mustari, penjual dan beli. Sirah, ijab dan qabul, kena ada ijab dan qabul. Aqid, orang yang berakad, kena kepada bai', orang yang menjual, dan mustari, pembeli, kena ada rukunnya. Yang ketiga adalah maqul alaih, kena kepada benda yang dijual dan juga harga. Ini 6, 2, 4, 6. 6 rukun yang tafsir. Setiap satu rukun tu ada syarat-syarat dia yang kita kena patuhi supaya kita berjual beli itu cukup rukun dia dan sah. Seperti mana sembahyang lah. Sembahyang ada rukun-rukun dia. Kalau kita sembahyang tak cukup rukun, ataupun buat rukun tapi tak sah, maka tak nama sembahyang. Macam mana? Jadi jual beli pun kalau tak sah jual beli menyebabkan berdosa. Kita punya yang kita tekan bab sembahyang. Sembahyang jaga, puasa jaga, tak apalah. Tapi bab-bab lain selain benda tu, bab muamalah kita tak tekankan. Kadang menyebabkan berlakunya kesalahan ataupun tidak sah. Jadi secara kaitan dengan jual beli kita akan datanglah kaitan dengan sewa menyewa ke gadaian, hutang, semua akan dibicarakan dalam bab muamalah. Di sini kita baru sampai kepada syarat yang ketiga untuk mensahkan maqul alaih, benda yang kita nak jual dan benda yang kita nak jadikan harga tu, kena ada 5 syarat. Yang pertama untuk ulang balik, panggil beli yang pertama adalah perkara tersebut bukanlah daripada kategori najis. Kalau nak jual beli najis, nak jadikan harga ke, nak jadikan benda yang dijual ke, tak sah najis, tak sah jual beli. Tak sah jual beli najis. Yang kedua, tak sah juga jual beli benda yang mutan najis, yang terkena najis. Tapi ada syarat lah. Terkena tu sekiranya yang tak terasing dengan sendiri. Kalau terasing dengan sendiri, bukan, yang terasing dengan sendiri tu tak sah jual beli. Kalau tak terasing dengan sendiri, itu sah jual beli. Macam telur ayam yang ada najis, Dia telur ayam tu dia najis, Orang yang mutan najis, telur ayam tu suci. Bila kena tik ayam jadi mutan najis, maka itu orang najis, mutan najis yang tak terasing dengan sendiri. Kita kena basuh dia, orang suci. Kalau macam tu sah jual beli. Mutan najis yang tak terasing dengan sendiri.
Kalau bukan najis yang terasi dengan sendiri, kita tak tahu dia beli. Contoh seperti arak, dia terasi dengan sendiri. Bila kita perang arak jadi lama 40 hari, dia akan berubah menjadi cuka, terasi dengan sendiri, maka tak tahu dia beli. Minyak yang campur dengan najis, tak terasi dengan sendiri, jadi tak tahu dia beli. Benda-benda yang macam najis seperti benda yang sudah berlalu kita bicarakan lah. Yang ketiga tu nak balik, itulah benda yang kita nak jual tu ada manfaat di sisi syarak. Manfaat, kegunaan di sisi syarak. Walaupun di sisi kita ni kita kira manfaat semua lah, tapi ada juga benda-benda yang mana syarak tak kira dia sebagai manfaat. Kalau manfaat, barulah sah dia beli. Contoh seperti bulan sebelum dia ucap, tentang dia beli haiwan yang melantar, ular ke, biawak, maka di sisi syarak tidak ada manfaat apa. Beli ular nak buat apa? Beli biawak nak buat apa? Dia beli biawak nak buat apa? Tidak ada manfaat apa di sisi syarak, maka tak sah dia beli. Dia beli pura-pura itu tidak ada manfaat apa. Walaupun di sisi kita ni ada manfaat kan? Dia bela orang tengok dia, seronok tengok dia bela, seronok bela. Di sisi kita ada manfaat lah, tapi di sisi syarak tak ada manfaat. Maka kalau dia beli benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Sama dengan mana yang ketiga ni, syarat untuk menjadi makul alih yang kita nak jual dan kita nak jadikan harga tu. Itu yang ketiganya, bahawa kuasa keduanya, penjual dan pembeli tu, kuasa menerima, dan memperterimakan mata benda dan harganya. Penjual tu dan pembeli boleh, kuasa mampu nak menerima benda tu dan nak memperterima, nak serah benda tu. Penjual mampu serah benda dan pembeli pun mampu terima benda tu. Kalau penjual tak mampu serah benda, ataupun pembeli tak mampu nak terima benda, tak terima, dia tak sah dia beli benda tu. Contohnya lah, dia kata maka tiada sah menjual saya lah, hamba lah, dan binatang yang lari, yang hilang ataupun yang liar. Binatang dia hilang, lembu dia hilang. Maka penjual ni dia ada lembu, nak jual lembu, tapi lembu dia hilang, tak tahu mana. Maka nak dia beli lembu tu tak sah, sebab penjual dia tak mampu nak serahkan lembu tu sebab dia hilang. Dan pembeli pula nak terima tak boleh terima, dia hilang. Walaupun penjual dia tak apa dah jumpa, nanti dia ambil lah. Tak pergi mana ada buat ni lembu tu, ada buat ni jumpa nanti ambil lah. Tak sah. Sebab apa? Sebab lembu tu tak mampu penjual nak serah dia, sebab dia hilang. Tak tahu mana. Pembeli pun tak mampu terima dia nak berada tak ada. Nak tunggu dia balik dulu kan, nak tunggu dia ada dulu pun nak terima, maka tak tahu beli. Contoh lagi seperti binatang yang lari, yang hilang, ataupun binatang yang liar. Binatang tak hilang tapi liar. Lembu tu liar lah. Aku jual lembu tu hitam tu, dengan harganya 3,000. Pergi tangkap. Kalau tangkap lagi, dia pun nak tangkap tak boleh, tuan dia pun tak boleh tangkap. Pembeli lagi dia lah nak pergi tangkap macam mana. Artinya syarat nak jadikan benda yang dijual tu dan benda yang jadikan harga tu mestilah mampu terima oleh pembeli dan mampu terima mampu menyerah oleh pembeli dan mampu terima oleh penjual dan mampu terima oleh pembeli. Oleh sebab benda tu dijual belikan. Dia beli burung, terbang, terbang tu 5 ekor tu dia tu. Jadi pembeli nak tangkap tak boleh, penjual pun dia boleh tangkap. Jadi tak sah dia beli. Tapi kena mampu
Pembeli tu mampu tangkap, sah lah, no? Walaupun penjual tak mampu tangkap, penjual tu dia ada lembu dia liang semua, no? Contoh lembu dia liang semua, dia pun tak mampu tangkap. Sebab macam mana ni? Maka pembeli ni mampu, pembeli ni dia pandai tangkap lembu liang, dia ada cara dia, maka itu sah. Sebab dia mampu terima benda tu, no? Pembeli mampu terima. Tu cara dia. Contoh sebenarnya hamba sahaya dan binatang. Sahaya ni orang lah, hamba yang lari tak tahu mana, nak kat dia beli hamba pun tak sah. Dan binatang ataupun binatang yang lari ataupun yang liar. Dan yang sesat. Sesat tu yang hilang. Tadi yang lari, yang liar, sesat ni yang hilang, binatang hilang, tak tahu mana. Benda ni hilang ke? Binatang ke benda-benda apa yang dia beli tu? Handphone dia hilang. Nak kat dia beli handphone tu, kalau jumpa nanti ambil lah, dia lah dengan harga nanti. Jumpa nanti ambil lah. Benda tak tahu mana, hilang. Nak kat dia beli, tak sah. Lagi aku buat juga haram, dosa. Solat tak benar kan, buat benda tu, no? Ini yang hilang, yang lari, yang sesat, ada. Dan yang dirampaskan dia, yang tak mampu nak ambil, benda yang dirampas, yang kena rampas. Seseorang, ada orang rampas harta kita nak ambil balik lah. Kita di Thailand, kita buat masuk macun ke, masuk apa-apa kuning ke, susu ke apa, dia rampas. Kita pun beli lampu isi. Habislah kena rampas tadi ni, mau nak jual tadi, dia ambil ke luar. Dia ambil ke luar sambil. Dia pun tak mampu nak ambil, dia nak jual ke luar, tak boleh. Sebab yang dirampaskan dia, yang tak mampu nak ambil balik benda tu, tapi dia mampu ambil balik, boleh tak dia beli. Benda-benda dia, barang dia yang dirampas. Dan yang dirampaskan dia hamba, kalau tak tahu binatang tadi lah, orang rampas binatang ada, orang rampas hamba dia pun tak mampu nak ambil, tak mampu nak lawan, ambil balik, maka tak sah dia beli benda tu. Kena ambil, bagi boleh dia tu, orang kat dia beli. Dan yang dirampaskan dia bagi orang yang tiada kuasa mengembalikan dia lah. Dirampas tu bagi orang yang tak mampu nak ambil balik lah, tak mampu nak mengembalikan dia. Kalau waktu nak kembalikan balik, nak bagi balik, walaupun dia rampas, tapi dia akan bagi balik, tu sah dia beli, sah dia beli. Orang rampas harta kita nak jual kat orang, tapi kalau waktu nak bagi balik kan ni, boleh, sebab dia mampu menerima benda tu. Yang kita tak boleh jual benda yang dirampas ni, yang tak mampu kita ambil balik. Maka jika dijualkan dia yang tersebut, yang tadi lah, yang hilang tadi, yang sesat, yang lari, yang dirampas tu, jika dijual tersebut tu bagi yang kuasa mengembalikan dia, bagi orang yang kuasa, yang mampu nak mengembalikan dia, mampu nak tangkap lembu tadi, mampu cari hamba tadi, mampu ambil balik benda dirampas tadi, tu dia kata jika kuasa tu sah. Jawab jika sah dijual, sah dijualkan, dia beli sah, sebab mampu ambil beli. Cara kan. Tapi dia kata yang kata sah tu, jika tiada berhajat kepada belanja, jika tiada berhajat kepada belanja pada mengembalikan dia, tidak berhajat kepada belanja, tak berhajat kepada upah. Kalau dia apa kena upah orang lain pula supaya dia ambil balik barang dia, itu tak sah juga. Yang kata sah ni, sekiranya tidak berhajat kepada upah, tak perlu upah, waktu boleh ambil, dia ambil dengan sukarela dia, nak tolong ambil balik benda dia rampas tu, ditangkap binatang yang lari, yang liang tadi, dicari benda yang hilang tadi, dia mampu dicari tanpa bayaran upah, maka ketika tu benda tu sah dia beli. Tapi kalau dia
Dia minta upah, maka itu tak sah dia beli. No? Kita boleh nak kenaikan apa tu, beri bayar upah. Boleh nak beri ambil beli benda dia rampas tu, boleh beri bayar upah. No? Itu tak sah dia beli sebab orang ahad mampu ambil tu dia minta upah. No? Tak sah dia beli. Habis. Dan tiada sah lagi menjual burung yang terbang pada hawa. Tak sah jual burung yang terbang pada hawa. Hawa itu udara, terbang, dengan terbang. Ya? Tak sah tu jika beradat ia kembali kepada sarangnya sekalipun. Walaupun kebiasaannya memang dia akan balik sarang dia. Tapi oleh kerana dia jenis burung yang tidak ada akal ni, boleh jadi dia tu tak balik. Habis hari bukan tak sah dia beli. Kita kata burung kita ada burung apa? Burung merpati. Nak dia beli ni burung merpati semua ni nak jual ni semua ni. Berapa ekor ni? 50 ekor ni nak jual. Tak sah. Burung sedang terbang di udara. Walaupun dia akan balik ke sarang dia lagi, petang lagi. Adat macam tu lah. Dia akan balik. Tak kira kerana dia ni jenis binatang yang tak berakal, tidak ada akal. Boleh jadi dia tak beli, dia jadi. Maka syarat tak benarkan dia beli. Walaupun ketika kawan tak kat dia beli, dia tak beli. Macam kan? Syarat sekat pada baik, tak dia beli. Dia syarat dia berinci. Dia halusi. Dia somat, dia jaga supaya tak berlakunya keanehan dan penipuan dalam muamalah. Kita saja beli burung yang terbang. Walaupun dia buat adat balik ke sarang. Tak balik ke sarang tu memang tak boleh jual beli dah. Tak balik, tak tahu pergi mana. Memang tak boleh dah. Tak balik ke sarang pun tak tahu jual beli. Tak balik lagi tak tahu lah. Jadi Allah lah. Ada orang buat itu. Dia burung. Tak tahu dia beli. Bila tak tahu dia beli, apa akibatnya? Dia tak berpindah milik. Tak sah je beli, tak berpindah milik. Dia tetap milik tuan hak asal. Kita nak ambil tak boleh. Kalau kita ambil, kita ambil juga. Kenapa dia beli tu tak sah? Tak sah kedekatan. Macam ambil awak. Betul. Dan tiada boleh berpegang. Tu alasan sebab apa tak sah dia beli burung yang terbang ni, walaupun dia memang adat dia balik ke sarang, balik ke rumah dia. Kalau burung yang tengah burung tak apa, kita burung tak terbang, itu sah. Sebab memang boleh ambil. Hak tengah terbang ni, ini macam panti tu, walaupun dia balik main ke tak di mana pun minggu tu ya, tak sah juga. Sebab jenis burung ni jenis tak wakil ni, tak ada tu. Dia kena dia main, tak mau balik, tahu dia kelih. Kalau ada burung tak apa, kita guna sangkang, dia sah je beli burung. Burung ada manfaat lah, boleh makan. Manfaat burung tu boleh makan. Dan tiada boleh berpegang, tak boleh percaya dengan dia burung tu. Pasal apa? Kerana tiada akalnya burung. Pasal burung ni dia tak ada akal. Memang dia balik hari. Boleh dia kena itu, dia jumpa apa-apa makanan nak sedap lagi tempat lain, habis macam mana pula? Tak boleh dah. Dan menjual lebah. Jual lebah pula, lebah padahal ibunya tiada di dalam sarang. Jual lebah, kita jual beli lebah yang ada sarang tu. Macam keluluk tu. Soalan. Kita buat bisnes lawan keluluk ni, kita ngaji tak buat dia beli keluluk. Buat bisnes keluluk lah, bisnes lebah lama lah. Sampai padu pun banyak. Ngaji ke tak dia beli, tahu dia beli lebah ni? Kau pakai tang tu kan? Waktu je yang beli. Asalkan dapat dia sudah. Gitu kan? Apa yang kata salah? Macam mana cara dia beli lebah? Dan menjual lebah. Itulah lebah dan warna dia lah. Lebah keluluk ni tu lah. Ini malu-malu ni.
Padahal ibunya ibu dia, ibu ni apa? Ratu dia. Dia ratu dia. Ada ketua dia dalam syarak tu, no? Padahal ibunya apa? Dalam syarak tersebut Ya'sub ni ratu lebah, no? Ratu lebah. Tiada di dalam syarak. Padahal ibunya ni ketua dia tu, ratu dia tu, tiada dalam syarak. Tak ada. Biasanya ratu ni dia sikit, dia besar sikit. Kadang-kadang tu dia daripada anak buah ni kecil-kecil sama kan. Dia ni lain sikit, dia ada macam besar sikit, dia sayang sikit ke, dia lain. Ratu ni ketua lain lah. Dia bila lebah ni padahal ibunya ratu dia tu tiada di dalam syarat, tak ada dalam syarat. Maka jika ibunya di dalam syaratnya, sah dijualkan dia. Jadi kalau lah dia beli lebah ni, kena jual beli sekali dengan ibu ratu dalam syarat tu, no? Kalau ratu dia tak ada, harus dia beli, tak sah, no? Sebab apa? Sebab memang dia takkan duduk dalam tu. Dia akan duduk dalam syarat tu sekiranya ratu dia ada, ibu dia ada, no? Kalau ibu dia lari ke dia pun kat tua pula tu, no? Jadi kalau dia beli lebah ni, kena jual beli dengan ratu dia ada dalam syarat tu, no? Kalau tak ada ratu, tak tahu dia beli. Maka jika ibunya di dalam syaratnya lebah tu, sah dijualkan dia lebah tu. Pasal apa? Kerana boleh diberpegang, mana boleh percaya dengan kembalinya lebah tu. Sebab lebah ni dia pijuh mana pun, dia akan balik sarang sekiranya ibu dia ada dalam tu, no? Kalau ibu tak ada, dia akan tentu kerana dia balik ada, no? Itu jenis yang dia lah. Sebab apa yang dia beli lebah setelah sarang tu, tengoklah, mereka tahu lah. Ibu dia tu, kalau dah ada ibu, sah dia beli ke tak ada, tak sah dia beli. Dan tiada sah menjual umpama ikan, tak sah jual umpama ikan. Ikan dan umpama ni lah, di dalam kolam ikan ke belut ke macam-macam jenis ikan lah, ni lain ayam ni, no? Dia umpama dia. Dan tiada sah menjual umpama ikan, ikan dan umpamanya, di dalam kolam yang luas. Tapi tak sah pun jika payah mengambilnya. Jika nak ambil payah, kita ada kolam ikan, ikan banyak, jadi kita nak jual ikan kita tu, sah dia beli. Tak sah sekiranya payah nak ambil. Akak dia beli ikan di kolam ni, nak jual ni, berapa ekor, berapa kilo pahit, tapi yang nak ambil tu payah, tak boleh tangkap, payah ambil, maka tak sah. Maka jika mudah ambil lah, sah dijualnya. Jika mudah ambil, senang nak tangkap ikan di kolam tu, boleh ambil, tu sah dia beli. Ikan ke udang ke, ini ikan lah yang layak ni, korang ke, kita bela udang, bela korang, bela apa semua ini layak tu. Kalau dah binatang tu tak dikeluarkan lagi, dia mula dalam kolam tu, kita nak kat dia beli dah, maka tengok tu, kalau dah payah nak ambil, tak sah dia beli. Kalau senang ambil, ada cara nak tangkap, boleh dia beli, tak payah. Maka jika mudah mengambil, dijualnya, sah dijualnya, boleh dia beli. Jika tapi yang kesah tu, jika tiada menegah oleh air akan melihatnya ikan tu. Yang kata sah ni, sah kita dia beli ikan dalam kolam, yang mana walaupun dia mudah ambil sekalipun, senang tangkap, kalau payah ambil tak sah dah. Walaupun dia mudah ambil, mudah tangkap, sah dia beli. Tapi jika tiada menegah, tak menghalang oleh air akan melihatnya ikan. Maksudnya kita boleh nampak ikan tu, kita nampak dia lepas nampak,
Bola sahabat dia beli ikan tu, dan dia senang ambil, beli. Ya? Tapi bila ikan tak nampak taman, ayam ke kakak dia beli, tak salah. Walaupun senang ambil, tak lah, kita buka memang tak ada jarak lah nampak tu. Tapi ikan tak nampak, ada ke tak tahu. Besar mana, tak tahu apa mana. Tak sah dia beli. Ya? Kalau sah, kena tangkap dulu. Tangkap dulu, mantap. Macam tu tengok tu, mantap dia beli tu. Ya? Ikan mabuk boleh lah kita dia ikan mabuk dalam setiap. Ikan mabuk. Dia mabuk. Kemungkinan kena racun nampak. Kita tahu ada racun kita beli dia. Ikan yang kena racun lah maksudnya. So, dia beli ikan. Dia tadi lah. Tapi dia ikut motorat pula lah. Kita tengok lah. Segi JB tu so. Segi nak makan tu takut dia motorat lah. Sebab dia kena racun. Minggu depan kita bincang dengan JB racun. JB racun minggu depan. Apa yang mana dia dah lah. Tahu sama JB racun. Kita kawasan ni JB racun ni memang dekat hari lah. Kawasan kita lah. Racun-racun ni lah. Dia tahu. Tak pernah racun nak terjejah ni doktor yang tak boleh beli lah. Lepas tu nak tahu tanya abang-abang nak main ke depan. Dia tak bang lah. Tanya abang depan tu dia tahu. Untuk orang main tak main baik lah. Kau tak main baik dah. Jadi saya nak ikan yang nak jual dalam kolam tu, nak kat dia beli dia kolam, dalam kolam. Dan dia beli tu, tengok kalau senang tangkap dan nampak dia warna tu, boleh dia beli atas darat ni. Kalau tak nampak ikan, tak boleh dia beli. Tangkap dulu, tok nampak, tengok awal kat dia beli. Ikan dia umpama udang kata lah. Udang kita nampak dulu. Tak nampak lah. Jadi tak tahu dia beli. Mudah-mudahan yang dalam kolam menetang ikan dia umpamanya lah. Habis. Dan tiada sah menjual satu suku sebahagian lah yang muayyan, yang tertentu apabila dipotong kurang harganya satu. Jadi kalau kita jual beli benda-benda yang kalau dipotong benda tu menyebabkan harga dia akan berkurangan, tak sah. Dia beli benda yang mana kalau kita yang ni kena potong, bila potong menyebabkan harga dia turun, tak sah dia beli. Kalau potong harga tak itu, boleh dia beli. Contoh mana? Satu. Atau harga yang tinggalnya, jadi tiada sah menjual satu suku, satu bahagian, sebahagian, separuh, yang muayyan daripada sesuatu yang muayyan, yang tertentu. Satu tu tak sah tu apabila dipotong, bila kena potong benda tu kurang harganya, jatuh harganya, atau harganya yang tinggalnya, artinya hilang manfaat asal. Contoh bekas, jadi bekas ni kena jual satu bekas, cara ni kena jual macam ni, kalau nak jual separuh kena keras, tak mau jual sebiji, nak jual separuh kan? Boleh tak? Tengok dulu, kalau kita jual separuh tu menyebabkan jatuh harga, tak tahu dia pergi benda apa. Nak jual separuh tak jatuh harga dia masih di harga tu, sah dia beli. Macam benda ni, kalau kita kerak tu harga dia tu kan? Itu harga dia RM10. RM10. Kita tak mau beli sebiji ni, nak beli setengah kan? Kalau beli sebiji RM10, beli setengah, dia dapat RM5 kan? Bila kerak ni dekat RM5, sekupang tak ada kurang. Jadi tak sah macam tu. Tak sah jadi benda-benda yang kita potong dia sebahagian, nak ambil sebahagian dia menyebabkan harga itu. Kalau kita potong dia harga tak itu, kita harga dia ada RM5,
Lepas kerak dua ada RM5 tak ada harga kan. Sah je beli. Macam buah lah. Buah sebiji RM10 tak tahu ni kan. Bila kerak dua dia RM5 tetap RM10 juga. Sah je beli. Kalau menyebabkan belah dua tu ni dua duduk dia tak laku, menyebabkan rosak, tak je beli. Buah ni dia tak apa lah. Sebenarnya barang-barang lah. Barang-barang yang mana yang menyebabkan bila dipotong dia menyebabkan hilang manfaat dia, tak boleh guna dia. Dan pun jatuh harga. Tak sah je beli sebahagian dia, tak sah. Tetap kena beli sebiji, tak boleh beli sebahagian. Contoh seperti satu potong daripada bijana bekas, sepotong daripada bijana ni asalnya bekas lah, bekas apa lah, bijana. Tapi kalau dari istilah fiqh ni dia termasuk habis. Benda-benda bukan dia lepas lain tempat tu. Jadi bijana ni bekas atau kain yang elok, pakaian. Kita beli baju diubah, kena jual selai lah. Tiba-tiba kita nak beli separuh ya, kita mau beli semua. Maka kita pun kerak dua. Bila kerak tu harga dia jatuh tu pun tidak jatuh kan. Enggak tu tak sah. Betul lah. Kita nak beli lebih baju kain. Kalau macam kain elok tu sah, sebab dia dijual elok-elok tu ada manfaat, dia tak jatuh harga. Seelok orang pakaian seperti kain, kita beli jubah kata, jubah nak beli satu jubah tu mahal. Dan ni beli setengah dah kerak. Bila kerak tu adakah harga dia jatuh tu betul tak? Jatuh kan? Tak sah beli kerak ni tak tahu. Tetap kena beli semua. Melainkan kita berkongsi tak bang? Kongsi ni harga jubah tu RM100. Kita nak beli sekerat kan, kawan kita beli sekerat, kongsi. Tapi tak betul kan, kita tak dapat RM100. Sebab tu berkongsi. Apa menyebabkan berkongsi dua tuan pun lah. Tapi segi je beli sah. Walaupun kita bayar harga setengah, kawan kita bayar harga setengah untuk sekerat-sekerat. Tapi tak betul apa benda tu, tak rosak. Sah. Jadi sebabkan kita akan kongsi benda tu dengan kawan kita. Itu sah. Yang tak boleh kita saja nak ambil setengah. Setengah lagi tak mau. Menyebabkan tak sah. Seperti bijana bekas-bekas yang kita guna, mangkuk, pinggan ke apa-apa, kita nak beli sekerat, beli semua. Tak sah sebab bila kita kerat dia akan rosak, hilang manfaat dan juga hilang harga itu harga. Tak sah je beli benda sekerat macam tu. Ataupun pakaian. Kain yang elok yang mengurangkan oleh potongnya. Bila potong akan kurangkan harga. Tak sah. Yang mengurangkan oleh potongnya akan yang tersebut benda tadi lah, bijana dan kain. Sebab apa? Tak sah je beli kerana lemah daripada menerima. Lemah pada syarat cara nak terima benda tu tak boleh terima, lemah. Benda yang tak ada manfaat, yang dah rosak dah, nak terima tu lemah lah. Di sisi syarat kita tak sah. Sebab apa? Sebab lemah dia boleh terima. Bersyarat sah je beli benda yang jadikan harga tu pun nak dijual ni, mestilah benda tu mampu terima. Kalau potongan tu lemah nak terima, dah rosak lah, teranggar lah. Atau memperterima, lemah daripada menerima atau memperterima, nak serah barang pun jadi lemah. Pada syarat lah, sisi kita ni kita boleh ambil lah. Sisi kita ni kita boleh guna lah. Walaupun benda tu dah kerak dua pun kita boleh buat apa-apa lagi. Itu di sebuah kita. Kalau baju jubah tu boleh kerak dua pun kita boleh pakai lagi, tak salah apa. Tapi sisi syarat kita, benda macam tu lemah nak terima. Sebab dia sudah mengurangkan harga. Ataupun tidak menghilangkan manfaat benda tersebut. Kerana tiada dapat diterimanya satu suku tadi,
melainkan dengan dipotong. Nak terima benda tu tak boleh, melainkan kena potong dulu. Bila potong tu menyebabkan jatuh harga dan hilang manfaat, maka syarat tak benar kerja beli. Dan kerana tidak dapat diterima, nak terima tak boleh, melainkan dengan dipotong. Dan padanya potong tu kurang harga. Bila potong kurang harga, jadi nak terima tu menyebabkan lemah di sisi syarat. Ini tak sah jadi. Dan membinasakan harta, menyebabkan harta berrosak. Contoh lain, dan seumpama menjual permata yang pada cincin. Contoh lain, permata yang ada pada cincin. Maka jika tiada membawa kepada kurang harga nilai cincin tadi, jika dipotongnya yang satu tadi seperti kain yang tak bawa kepada yang tersebut itu, tu tak bawa cincin. Kalau kita tak ada cincin permata, jadi kita nak jual satu tu harga lain. Kalau nak beli setengah cincin, kena kerak dua. Bila kerak dua tu, adakah harga dia sama macam tadi ataupun kurang? Kurang lah. Itu harga kan? Maka tak sah dia beli itu. Tapi cincin emas kan? Bila beli satu bentuk tu, harga dia banyak ni. Tapi dia nak buat bentuk, kita nak setengah kan? Suruh dia kerak dua. Mahal? Sah tak? Tak sah. Sebab jatuh harga dan hilang manfaat kegunaan. Kalau lah kerak dua pun harga tak itu, harga yang sama. Macam belah buah nikel tu, tetap harga sama. Nikel sebiji RM10, kerak dua pun RM5 kan? Harga yang sama. Sah. Sebab tak hilang apa nama tak itu harga kan? Susah juga nak je beli lah. Susah saya tak ngaji lah. Kalau ngaji tak usah lah. Tak usah lah. Tak usah ni kita bagi susah. Lagi seperti kain yang tiada membawa kepada seperti kain kosong lah, yang tiada membawa kepada yang tersebut. Tak bawa kepada kurang harga. Kalau kain yang tak membawa kepada kurang harga, macam kain enak, kain kosong, kita nak beli buat baju tu, itu tak apa. Sebab harga itu harga yang sama. Atau zirah yang tertentu daripada bumi. Zirah ni ukuran daripada bumi. Kita beli tanah, lepas kita bagi dua tanah tu, letak harga atas tu kan? Kita bagi dua. Kita kawan tu nak jual tanah dia satu separuh. Kita tak mau beli separuh, beli setengah kan? Bagi dua. Bila bagi dua, lepas harga itu, tak tu bagi dua saja. Itu sah. Contoh kata seperti itu, seperti ukuran pada bumi. Atau jika menjual setengah yang tersebut, atas dalam syuyuk kongsi, itu sah menjual. Kalau jual atas dalam kongsi tak apa. Walaupun kita bayar harga setengah, tapi kita kongsi ke orang kita setengah, kita dapat setengah lah. Kawan dapat setengah juga lah. Tapi tak menyebabkan kurang harga, dia tak menyebabkan binasa benda tersebut, tak kena manfaat benda tu. Itu sah dalam kongsi. Sebab apa sah atas dalam kongsi tu? Kerana tiada membawa kepada binasa. Sebab tak bawa kepada rosak harta. Kita beli pakaian, kongsi dengan kawan kita. Kongsi duit, kita bayar setengah, dia bayar setengah. Walaupun kita bayar harga untuk setengah benda, tapi benda tu tak rosak dan boleh digunakan, sah. Tapi kena kongsi dengan kawan lah. Jadi kita kongsi. Kerana tiada membawa kepada binasa harta, tak rosak harta, dan jadi ia pembeli tu bersekutu, berkongsi pada sesuatu itu dengan taulan, dengan kawan dia. Menyebabkan dia berkongsi dengan kawan dia. Tapi kalau tak kongsi tak sah. Nak beli setengah saja. Setengah lagi tu tak mau ambil. Tak sah. Sekiranya hilang manfaat dan juga jatuh harga. Kalau berkongsi, walaupun bayar setengah, sah. Boleh faham? Habis.
Dosa syirik ni. Dan tiada sah menjual mata benda yang digadaikan dia kemudian daripada sudah diterimanya mata benda tu hari gadai tu. Tak sah kita jual satu benda yang kita gadai. Kita gadai kepada seseorang, barang kita, lepas tu kita nak jual benda tu. Sebelum kita terima benda tu, tak sah dia beli. Malaikat dia kena terima dulu benda tu. Katalah kita dengan gadaian ni. Jadi gadaian dia sangkut paut dengan berhutang. Tak sah kita akad gadai, melainkan kita kena akad hutang dulu. Olah sah kita gadai. Tapi semata-mata gadai tu tak sah. Kena akad hutang dulu. Nak hutang RM1, hutang RM10, hutang RM100, nak hutang. Boleh. Gadai bawah. Orang akad gadai kemudian. Dengan pergi gadai dulu, orang akad hutang tak sah. Tu dia tahu penambahan kita kena ambil gambar juga lah kita dengan gadaian dan hutang ni. Allah Allah kata kita bersambungkan dengan masalah gadaian tadi. Jadi malam ni itulah kita ingat dulu syarat sah jual beli, syarat sah jual benda yang jadikan harga dan juga yang dijual tu adalah pastikan benda tu mampu diterima oleh penjual dan mampu diterima oleh pembeli dan mampu diserah oleh penjual. Orang sah jual beli. Itu poinnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا قلوبنا وفتوح المعرفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك اللهم علما الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الراحمين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم من دون وجهك الكريم لا أكفانا عاشق أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف حق معرفتك ما ينبغي أن تعرف به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.